Bila rindu menyentuh jiwa, semua terasa menjadi indah, tertuang dalam syair rindu yang ku gubah hanya untukmu. Bila boleh aku meminta satu detik bersamamu selepas kau meninggalkanku untuk pergi selama-lamanya. Sungguh terharu menghayati alunan syair ini. Itulah syair yang dialunkan oleh Puteri Belian ketika merindukan arwah bondanya, sehinggakan penghuni istana yang mendengarnya terus terpukau. Ups, bukan niat saya nak bersyair, tapi untuk berkongsi pendapat dan ulasan saya tentang buku yang telah saya baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Pohon jambu tidak berduri, tumbuh dekat bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, semoga bisa menyentuh hati. Nama diberi Dayang Nur Erina Fakihah binti Awang Masyud dan saya berumur 12 tahun. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Semarang yang terletak di Pusar, Betong, Sarawak. Kod sekolah saya ialah YBA 2414. Saya gemar mengisi masa lapang saya dengan membaca buku. Pada hari ini, saya berasa amat teruja untuk kongsikan mengenai sebuah buku yang telah saya baca, iaitu Puteri Belian. Di dalam buku ini terdapat banyak isi menarik. Jadi, ayo kita dengarkan. Buku ini ialah hasil karya oleh seorang penulis remaja yang bernama Khalidah Irdina Batrisya binti Harun. Ia diterbitkan pada tahun 2017 oleh PTS Publishing House Sendirian Berhad. Buku ini mempunyai 142 halaman bercetak termasuk muka depan dan muka belakang. Tema utama yang terdapat dalam buku ini ialah kesabaran. Walaupun menghadapi pelbagai dugaan, Puteri Belian masih boleh bersikap positif dalam meneruskan kehidupan dengan senyuman. Jalan cerita mengenai novel ini sangat menarik kerana ia mengisahkan tentang kehidupan Puteri Belian, puteri bongsu Raja Fazlullah dan Permaisuri Tirana dari Kerajaan Bermuda. Puteri Belian disayangi oleh seluruh rakyat kerana perwatakan dan keistimewaannya. Namun, dua orang kakandanya iaitu Puteri Nilam dan Puteri Ruby berdendam dengannya kerana bagi mereka, dialah penyebab bonda mereka meninggal dunia. Tambahan pula, kelunakan suara Puteri Belian ketika bersyair menarik perhatian putera kerajaan berantah iaitu Putera Fuzo. Kemuncaknya, Puteri Belian dihalau dari istana ketika ayahanda mereka sedang mengadakan lawatan ke negara lain. Puteri Belian dituduh menderhakai raja. Apa yang menarik, tuduhan tersebut dibuat demi menyelamatkan nyawa Puteri Belian daripada diracun oleh kedua-dua kakandanya. Namun, Puteri Belian yang ditemani oleh kucing kesayangannya iaitu Gebu diselamatkan nenek melur di hutan. Hikmahnya, Puteri Belian menjumpai semula kedua nindanya yang tinggal di alam kayangan. Di penghujung cerita, Puteri Belian dan suaminya memerintah alam kayangan dengan tenang dan Puteri Ruby pula cuba berubah ke arah kebaikan. Pengajaran daripada cerita ini ialah supaya tidak berdendam dan memaafkan sesiapa yang membuat salah. Untuk menikmati kehidupan aman dan damai, setiap individu perlu mempunyai sikap berlapang dada dan memaafkan sesiapa yang membuat salah. Tidak kira seberapa besar kesalahan yang dilakukan oleh kedua-dua kakandanya, Puteri Belian masih boleh memaafkan dan menerima mereka dengan hati yang terbuka. Nak tahu tak watak yang paling saya suka dalam cerita ini? Tentulah Puteri Belian. Baginda bukan sahaja memiliki wajah yang cantik, malah akhlak yang baik. Baginda juga adil dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah rakyatnya. Tapi ada satu kelebihan menarik yang dimiliki oleh Puteri Belian. Nak tahu tak? Baginda boleh bercakap dengan haiwan. Ya, betul.
Dengan cincin ajaib yang diberikan oleh arwah bondanya, Puteri Belian dapat memahami dan berkomunikasi dengan semua haiwan. Kesimpulannya, buku ini sangat menarik dan menghiburkan. Cuma pada pendapat saya ada sedikit kekurangan yang terdapat dalam buku ini. Kekurangan tersebut ialah grafiknya yang terlalu sedikit dan tidak berwarna. Akan lebih menarik jika dijadikan komik supaya penceritaan dan bayangan lebih jelas. Akhir sekali ingin saya katakan bahawa buku ini sangat bagus dari segi jalan ceritanya yang mudah difahami. Sekian, terima kasih.